Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami mewakili SMK Semparan Gam Keluang Johor. Ahli pasukan kami terdiri daripada saya sendiri iaitu Nur Nazim Fahim bin Syuhairi, Muhammad Fahid Darwish bin Muhammad Rafi, Ahmad Naiman Han bin Jamil Han dan Muhammad Adam bin Muhammad Zahid. Tuan dan puan-puan, setiap hari lebih daripada 33,000 tan siswa pekerja dihasilkan seluruh Malaysia. Di sekolah kami sendiri, lambakan sampah pejal menjadi satu isu besar. Bukan sahaja mencatatkan pemandangan, tetapi juga menjejaskan imej sekolah. Di samping itu, penggunaan tenaga yang tinggi turut menyumbang kepada pembaziran. Oleh itu, kami ingin tampil dengan satu penyelesaian yang kreatif dan mesra alam. Jawapan kami kepada isu ini ialah kinci pemberat air. Kinci ini adalah sebuah inovasi respirasikan daripada operasi kinci angin, tapi menggunakan pemberat air. Kinci ini beroperasi secara berterusan dan dapat menjalani tenaga elektrik untuk jangka masa yang panjang. Ia juga dibuat daripada bahan-bahan kertas semula yang mudah didapati dan tidak mencemarkan alam sekitar. Selain itu, kosnya juga sangat rendah, menjadikannya pilihan terbaik untuk sekolah-sekolah atau komuniti kecil. Hasilkan kinci ini, kami menggunakan pelbagai bahan yang terpakai. Contohnya seperti rem roda, dinamo motor dan tiup basikal lama. Paip PVC daripada naik taraf tanda sekolah, botol plastik dan penutup botol, dan wayar alat elektronik yang telah rosak. Untuk bahan yang dibeli daripada Ministeri DIY seperti soket mudah alih yang berharga RM17.90, kabel tie yang berharga RM2.90 dan saburan cat yang berharga RM6.50. Gabungan ini membolehkan kami membina sebuah sistem yang berfungsi dengan baik tetapi menjimatkan kos. Kami berharap ciptaan kami ini bukan sahaja dapat menyelesaikan isu pengurusan siswa dan tenaga, Tapi juga menjadi inspirasi kepada pelajar lain untuk terus mencipta dan berinovasi. Mari kita buktikan bahawa dengan ada ringkas dan bahan terpakai, Kita boleh menghasilkan sesuatu yang luar biasa dan boleh memberi impak yang besar kepada alam sekitar. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih atas perhatian anda.